Macam mana kalau saya tak mampu, saya nak bayar peguam swasta mahal, tapi saya nakkan hak saya di mahkamah? Apa pilihan saya ada? Baik, untuk video kali ini, saya nak jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan, baik lelaki baik perempuan, kalau kata kita kurang berkemampuan, tapi kita masih nakkan perkhidmatan peguam, jangan risau, kita ada Jabatan Bantuan Guaman. Yang mana Jabatan Bantuan Guaman ini bertujuan untuk membantu mereka-mereka kat luar sana yang memerlukan khidmat guaman, terutama untuk tuntutan-tuntutan perceraian di mahkamah. Tak kisah jenis apa perceraian sekalipun ataupun tuntutan selepas cerai. Namun begitu, tuan-tuan perlu hadiri satu sesi temuduga dulu. Maksudnya kena buat permohonan. Bukan terus dapat sebabnya nama pun Jabatan Bantuan Guaman. Dia akan fokuskan kepada mereka-mereka yang benar-benar diperlukan untuk membantu. Maksudnya akan isi dulu borang permohonan, kemudian akan melalui sesi temuduga dulu dengan pihak Jabatan Bantuan Guaman, yang mana mereka akan menilai. Penilaian itu merangkumi pendapatan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melepasi syarat, iaitu pendapatan yang ditetapkan, contoh saya tak pasti yang terkini, tapi difahamkan pendapatan tahunan 25,000 ke 30,000 setahun. Okay, kalau kurang daripada itu, maknanya tuan-tuan layak untuk dapat khidmat bantuan guaman. Tapi kalau lebih, tuan-tuan masih nak juga khidmat bantuan guaman daripada JBG yang kita ada, boleh, tak ada masalah. Mungkin akan dikenakan cas sedikit sebagai khidmat mereka mengendalikan kes tuan-tuan dan perempuan. Yang pentingnya, kalaulah kata kita kurang berkemampuan untuk lantik peguam swasta, kita boleh pergi ke Jabatan Bantuan Guaman, dan Jabatan Bantuan Guaman akan pastikan perjalanan kes tuan-tuan dan puan-puan sama saja seperti mana peguam-peguam lain, sebab mereka juga adalah peguam yang sama seperti kami. Mereka akan membantu berdasarkan kepada tuntutan yang tuan-tuan dan puan-puan nyatakan kepada pihak mereka. Cuma ada cuma dia. Kita tak boleh guna banyak sangat khidmat peguam JBG. Contoh tuan-tuan nak mohon untuk perceraian, masa sama tuan-tuan nak mohon untuk tuntutan selepas cerai dan sebagainya. Tuntutan selepas cerai pun ada banyak. Tuan-tuan mungkin akan diberikan pilihan mana yang utama untuk tuan-tuan buat tuntutan terlebih dahulu. Yang selebihnya tu mungkin selepas daripada kes tu. Sebab apa? Sebab peguam kerajaan ni tak ramai. Di setiap negeri setiap negeri dia ada dia punya pegawai-pegawai dia. Dan kebiasaannya mereka akan fokuskan betul-betul kepada tuntutan yang penting. Bukanlah nak kata tuntutan lain tak penting, tak. Tapi mereka akan utamakan mana yang utama. Perceraian yang melibatkan kes pukul, fasah, ta'liq, ataupun tuntutan selepas cerai melibatkan hak penjagaan anak ataupun harta pencarian. Mungkin yang selebih daripada itu, kalau kata tuan-tuan ada lebih daripada satu tuntutan, yang itu perlu bincang kemudian. Cuma apa yang saya nak tekankan dalam video ni adalah tuan-tuan ada pilihan sekiranya tak mampu untuk melantik peguam swasta di luar sana dengan cara melantik peguam kerajaan. InsyaAllah mereka akan cuba bantu tuan-tuan untuk mendapatkan hak di mahkamah. Tuan-tuan, biar tahu jangan keliru.